Hai korang, jom masuk. Sekarang ni saya berada di bahagian dalam rumah di Kampung Pare Hailam, Senggarang. Untuk bahagian ruang tamu ni berukuran 12x14 kaki. Untuk package kita ni full aksesoris lampu dan kipas. Untuk bahagian mozaik berukuran 2x2 kaki di setiap ruang. Dan yang specialnya untuk bahagian ruang tamu ni kita ada ceiling box. Untuk pintu hadapan, kita owner gunakan pintu safety door 2 daun. Jom kita tengok bahagian bilik pula. Okay, ini bilik master. Untuk bilik master ni berukuran 14x10 kaki. Untuk bilik master kita ada satu tandas yang berukuran 4x6 kaki. Untuk bahagian mozaik berukuran 1x2 kaki. Untuk bilik yang kedua, untuk bilik yang kedua ni berukuran 12x10 kaki. Untuk bilik yang ketiga pula berukuran 10x11 kaki. Okey, kita pergi ke bahagian dapur. Untuk dapur ni berukuran 17x10 kaki. Ada tabletop yang berukuran 12 kaki. Macam biasa untuk bahagian dapur kita gunakan mozaik berukuran 1x2 kaki. Untuk dapur ni kita ada satu tandas yang berukuran 4x6 kaki yang kita berikan mozaik berukuran 1x2 kaki. Okey, kita pergi ke bahagian luar pula. Untuk bahagian koridor ni berukuran 4x12 kaki. Kita gunakan mozaik berukuran 1x2 kaki. Kalau korang nak tahu, untuk rumah ni berkeluasan 880 kaki persegi, ada 3 bilik dan 2 tandas. Jom kita tengok cat bahagian luar. Untuk cat bahagian luar kita gunakan 2 tone colour dan 1 tone colour untuk bahagian dalam. Untuk rumah ni kita gunakan bumbung atap gajah. Korang nak tahu harganya? Harganya hanyalah RM132,000 sahaja. So, mana yang berminat nak bina rumah dengan kita, korang boleh hubungi kita untuk set appointment. Okay, bye bye.